Hai, Assalamualaikum, apa khabar? So hari ni saya nak kongsi satu resipi ringkas spaghetti creamy tom yum. Fokus ni je Right. Saya masukkan sedikit minyak, saya masukkan bawang putih, saya masukkan cendawan. Right. Dan kita kacau. Saya masukkan paste tom yum. Kita kacau. Saya masukkan udang, saya masukkan mussel, saya masukkan krim, saya masukkan parmesan cheese, sedikit serbuk rasa, sedikit garam sekut rasa, and spaghetti. Saya tambah sikit lagi krim tadi. Kemudian saya masukkan daun limau purut. Okey, ini terpulang pada you all lah. Kalau nak sedap lagi boleh masuk serai atau cili padi, terpulang lah. Ingat pesan chef, kalau nak jadi seorang chef tu kena kerit lah. Right. So saya sprinkle sedikit chili flakes and chopped parsley. See, chopped parsley. Kemudian kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dan kita angkat. Dengan parmesan cheese and chili flake a bit and chopped parsley. Okay guys, satu resipi ringkas creamy, sedap tak sedap, kita bagi saya punya service staff rasa. Rasa. Jadi kita cuba.